Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam lakuku maju jaya, rakyat bahagia menggami dunia. Salam stas julang kecemerlangan. Kembali lagi anda bersama kami di Aztec TV Sensasi Terkini. Saya Christina Emilia dan saya Farisha Najah, wartawan Aztec TV. Hari ini 11 Julai 2026 bertempatkan di Parang SMK Seri Tanjung telah berlangsungnya kejohanan Sukan Rugby Vipers Stand-Side yang melibatkan 14 buah pasukan dalam peringkat kebangsaan. Anda dijemput hadir bagi menyemarakkan lagi suasana dan kemeriahan majlis. Bukan itu sahaja, terdapat juga gerai makanan yang dibuka untuk orang ramai. Kehadiran anda menjadi tanda sokongan kepada pasukan-pasukan rugby yang akan bertanding. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita saksikan bersama kejohanan Sukan Rugby yang akan ditayangkan secara siaran langsung di akaun TikTok TVPSS Seri Tanjung. Untuk yang hilang dariku belakangan, sedang ku coba memahami alurnya. Semoga segera ku temukan jawaban. Tapi kini ku rayakan hampa ini. Oh mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta, membuka hidup apapun siapapun. Dan mungkin aku memang sedang tak bisa jatuh cinta, membuka hidup apapun siapapun. Hai, kembali lagi bersama saya Christina Emilia, wartawan Aztec TV pada hari ini. Jadi saya bersama dengan Muhammad Syamil bin Azizan, Muhammad Sofi. Korang daripada sekolah mana? kami berdua daripada Sekolah Menengah Sains Datuk Seri Abdul Ghani Ali dekat Alur Gajah. Saya nak tanya soalan boleh? Boleh? Pernah rasa nak give up tak? Apa yang awak buat untuk teruskan? Rasa nak give up tu pernah lah. Tapi untuk teruskan tu kita orang ingat dengan training kita orang, kita ingat parents kita orang, dan kita orang percaya antara satu sama tim. Walaupun hampir kalah ke apa ke, kita orang boleh teruskan juga. Awak? Satu, kita orang percaya kepada teammate kita orang sendiri lah. Kita orang boleh pergi jauh lebih daripada yang kita orang mampu. Dan kita akan memberi lebih daripada 100% yang kita orang boleh bagi. Hai, kembali lagi bersama saya Christina Emilia, wartawan Aztec TV pada hari ini. Jadi saya bersama dengan saya Cikgu Syaril atau panggil Coach Black dari Sekolah Datuk Abdul Razak. Okay, saya nak tanya dua soalan boleh? Boleh. Okay. Apa sasaran pasukan untuk perlawanan hari ini? Kami punya sasaran, kami ambil dari game ke game. Tak nak terus pergi ke atas. Hopefully budak-budak boleh perform, player saya boleh perform dari satu game ke satu game. And hopefully we can get the result yang kita nak lah, insyaAllah. Okay, kalau menang hari ini, siapa yang paling layak untuk diraikan? Bagi kami, untuk pasukan Sedar sendiri, tulang belakang pasukan kami ini ialah ibu bapa. Diorang lah yang bertungkus lumus, organize, manage, bagi makan, pakaian semua tu untuk jadikan bila kita masuk tournament-tournament macam ni, semua keperluan player semua dijaga. So memang kalau bagi kami, parents sangat-sangat menjadi orang penting dalam pasukan Sedar sendiri. Bersama saya lagi Christina Emilia, wartawan Aztec TV pada hari ini. Jadi saya bersama dengan nama saya Muhammad Goyum, kapten daripada KOS Raymond Sweet 16. Okay, saya nak tanya satu soalan lah, boleh? Apa yang paling penting dalam pasukan awak? Disiplin, komunikasi atau semangat berpasukan? Bagi saya, apa yang penting dalam bermain rugby ni sebenarnya semualah. Disiplin, komunikasi, semangat semua. Kita kan ada semua benda supaya kita can play together as a team untuk menang every game. Saya Christina Emilia, wartawan Aztec TV untuk hari ini. Jadi saya bersama dengan saya Hadis bin Mahdi. Saya Muhammad Raikan Abdul Rahmat. Muhammad Nur Lumat. Saya Rafiq. Jadi korang daripada tim mana, sekolah mana? Kita kena tahu tu. Kalau ini dari Seri Tanjung, ataupun kenal sebagai Tanjung Vipers. Saya nak tanya beberapa soalan, boleh? Boleh. Kalau nak bagi rating prestasi pasukan hari ini, berapa daripada 10 dan kenapa? Daripada 10 saya bagi 8 dah. Kita tak keluarkan lagi full strength kita untuk hari pertama, sebab kita tengah fokus untuk bawa tim ke Final Cup. Dan kita lebih fokus ke arah sana lah.
Soalan kedua, apa rahsia prestasi cemerlang awak hari ini? Bagi prestasi cemerlang pada tim ni, saya rasa kerjasama sepasukan. Cara kita orang main dengan baik lah. Ada yang kesilapan yang ada, tapi kita orang boleh bangkit balik dengan cara yang betul. Itu sahaja daripada saya di Aztec TV, sensasi terkini. Alhamdulillah, selesai sudah perlawanan bagi hari ini. Tahniah kepada pasukan-pasukan yang telah layak untuk ke peringkat seterusnya. Esok, 12 Julai, kami akan sambung lagi dengan banyak aksi menarik. Terima kasih dan jumpa besok di Padang SMK Sri Tanjung. Itu sahaja daripada kami di Aztec TV, sensasi terkini.